Apakah tindakan yang boleh dibuat jika seorang memuji kita secara berlebih-lebihan di hadapan kita? Pertamanya, memuji seseorang di hadapannya secara berlebih-lebihan itu ditegah. Bahkan ada ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan al-madhu az-zabhu. Pujian adalah sembelihan. Perumpamaan itu mungkin barangkali nampak ekstrim, tapi menunjukkan bahayanya. Memuji seseorang itu secara berlebihan sama seperti menyembelih dia, yakni membinasakan dia. Masa dia hidup, dalam keadaan dia tahu di depan dia, kalau di belakang dia tak ada masalah. Dan kerana dia tak tahu, maka apa yang dia khawatirkan tak timbul. Ini bila kita puji di hadapan dia, atau dalam keadaan dia tahu masa dia hidup, atau di hadapan dia, kita puji dia secara berlebihan. Apa kekhawatiran dia? Kekhawatirannya ialah akan timbul rasa ujub, akan timbul rasa riak, rasa bangga diri, rasa diri hebat. Sedangkan segala apa kelebihan yang ada pada kita, adakah kerana kelebihan kita? Tidak sama sekali. Tetapi kerana kurniaan dan limpahan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesudahannya bukan kita yang hebat, sekadar Allah kurniakan kepada kita. Kesudahannya orang yang berilmu, orang yang ada takwa, lagi banyak rezeki kurniaan yang Allah beri kepada dia, lagi dia rasa rendah diri, lagi dia akan rasa tunduk, mengenangkan banyaknya kurniaan rezeki pemberian yang Allah beri kepada dia, yang sama sekali bukan dengan kelebihan atau kuasa pada dia, sebaliknya dengan kuasa dan izin Allah. Jadi itu bahaya memuji seseorang di hadapan dia secara berlebih-lebihan, akan membinasakan orang itu. Walaupun barangkali asalnya niatnya ialah bangga dengan dia, suka dengan dia, kita sayang dia, tetapi bangga, suka dan sayang itu adalah satu perkara. Cara kita menzahirkan kebanggaan dan rasa suka kita itu adalah satu cara yang lain, ada satu perkara yang lain, di mana caranya hendaklah berpada-pada. Jangan sekali-kali memuji seseorang itu secara berlebihan di hadapan dia, kerana tanpa sedar barangkali kita akan membinasakan dia dengan rasa ujub, rasa riak dan sebagainya. Bahkan ada dalam athar yang sahih di mana Muslim diperintahkan kalau ada yang memuji kita secara berlebihan, ambil pasir lempar kat muka dia sebagai balasan perbuatan buruk dia secara tak sedar. Kerana dengan pujian dia yang berlebihan itu akan membawa kebaikan atas kita atau keburukan? Keburukan. Maka kerana itu kita cegah dengan kita lemparkan pasir pada muka dia. Adapun kalau dalam kalangan mereka yang sombong, mereka yang memang benar-benar ujub dan riak, kalau ada orang yang puji-puji dia, apa agaknya perasaan dia? Betul tu. Lagi. Kalau boleh bagi panjang-panjang sikit. Masya Allah, bagi kompang lagi. Dia pun berkasidah, bersyair, memuji-muji dia. Sedangkan dia dekat depan tu diajarkan lirik. Ini musibah besar. Dia dalam keadaan dia dengar, dia tahu, dia hadir, dan murid-murid memuji dia, dia kat depan tu mungkin barangkali dia tunduk sikit, nampaklah zuhud dan wara'. Ini adalah zuhud dan wara' yang palsu. Kalau benar dia zuhud lagi wara', dia akan halang sama sekali perbuatan yang seperti itu. Seperti yang dicontohkan kepada kita, seperti yang ditunjukkan kepada kita oleh alim ulama kita. Saya ingat ada contoh, ada video Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam satu majlis, seorang pengacara itu memulakan mukaddimah, mengatakan ada bersama dengan kita hadir Syekh Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah. Dia memuji dengan gelaran-gelaran tu. Dia seorang Syekh, dia seorang alim yang besar. Apa jawapan Syekh? Yakfi. Cukup. Bukan tambah lagi. Tak. Ini adalah orang alim yang benar. Ini adalah orang yang soleh yang benar, yang tidak akan suka dengan puji-pujian yang seperti itu di hadapan khalayak, dalam majlis umum, di hadapan dia dan sebagainya. Kerana ini semua memang ditegah oleh agama. نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز وهب سنين عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعيا بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمد الله بعمره على عمل صالح ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء. يكفي. الله يسلمك. أعرف كريم تواضعكم، ولكن الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا. أبدا. بارك الله فيك. يكفي. وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشكرك مسعاك ونفعنا بغزير علمك. ومن قال ومن سمع. تفضل.